Baik, ini kancil ni, dia masalah dia bila start enjin, bila dah panas sekejap dia akan mati. Beberapa kemungkinan lah kita nak buat pada kereta ni. Yang pertama, kalau kes macam tu, dia punya filter, filter tu duduk bawah ni, fuel filter ya, dia duduk dekat tangki. Kita cuba fuel filter. Selepas tu kita nak tukar spark plug. Spark plug distributor cap perlu cuci. Kita tukar air filter pun kita kena tukar. Kotor yang kita pakai. Okay. Kita tutup balik lah ni. Okay. Sini ya. Ni dia punya fuel filter. Fuel filter ni ada masuk, ada keluar. Tu. Kita boleh tanggalkan dulu ni. Okey, tengok ya. Ini kita tarik keluar je. Tukar ya. Dah masuk dia punya tube ni. Dia guna plier lah. Kita tekan dia balik. Okey. Dah cun-cun tu masuk. Filter ni kotor kot. Apa tu? Kotor ya. Ada habuk. Dia punya habuk tu yang kadang-kadang dia sumbat, susah start. Boleh jadi dia hidup, lama-lama dia mati ya. Salah satu punca lah. Okey ya. Kita tukar plug. Tengok. Teruk. Ni plug saya 19.
hidup enjin. Kita tengok mati tak. Kalau mati, kalau tak mati, dia okey lah. BM cantik. Okey. Nampaknya enjin tak mati lah. Okey, dia boleh bertahan lama. Kita tunggu kejap. Okey. Kita tengok dia punya bateri punya kepala ni. Dia macam ada selaput ya. Kereta ni mati lagi. Dia tak, lapisan tu yang membuatkan dia susah nak hidup. Dia boleh mati sendiri. Kita buang selaput tu lah. Ni ada file, gosok cuci kan. Kereta ni mati lagi je. Dia jalan lama-lama dia mati lagi. So cuci lah. Ini pun tengok sini. Kita dah buang dia punya lapisan tu. Dia longgar sikit lah. Tadi dia tebal lapisan tu. Tapi ada cara dia. Kita letak skru kat sini. Ni. Okey, ni okey. Okey. Kuat sikit ya. Power tak cukup. Sebab itu dia tak boleh cas ya. Dia patut boleh cas. Punca bateri tak lambat cas sebab dia punya terminal tu ada lapisan korosif kan dia. Dia bertaik lah. Baik, saya dah uji pandu kereta ni. Setakat ni okey lah.
kereta ni masalah dia seperti yang saya cakap tadi. Yang pertama dia lambat charge bateri. Yang kedua dia boleh mati tiba-tiba tengah jalan. Punca utama adalah kepala bateri. Yang bahagian negatif tu dia berkerak, dia tebal. Setelah saya cuci dan pasang balik, tambah satu skru lah untuk ketatkan dia. Sekarang saya dah uji ni, dia tak mati lagi lah. Tadi mula-mula dia mati jugalah. Setelah saya tukar plug, tukar fuel filter dengan air filter, dia mati juga. Jadinya akhirnya saya dapat jumpa dia punya kepala bateri tu bermasalah. Okey, setakat ini dia tak mati. Okey, kita terus uji kereta ni balik. Saya bawa Taiseng, sana Taiseng kita balik. Okey, tak mati. 10 km lah. Ambil gambar ayat, saya nak check power bateri. Tengok power ya, lepas tu kita mati enjin, masuk tak? Power tu masuk tak? Tadi tak masuk. Tak masuk, saya rasa itu tarik tadi tu bos. Tarik je. Tarik tu dah jadi dinding kan. Power tak masuk lah. Masuk 14. Kita dekat sikit weh. Ini nampak tak gambar ni? Nampak. Kita dekat dinding dia. Dekat dinding dia masuk. Tadi dekat dinding tak ada. Ni 13. Okey, sekarang kita mati enjin, kita check bateri. Alright. Check bateri, ambil gambar. Kalau dia masuk tu, mana boleh start lagi lah. Boleh start lah. Terbalik. Okey, ini kira 12 ni. Ini kalau sebelah dekat 12 ni boleh start ni. Kena lama sikit lah. Dia kena lama sikit.